Dengar sini. Minyak RON 95 naik sampai RM2.60. Kononnya ada subsidi Sias 99 sen bawah Budi Madani. Tapi betul ke semua rakyat Malaysia dapat? Tengok siapa habis. Kerajaan dia tetapkan RON 95 tanpa subsidi sebanyak RM90 sen seliter. Lepas tu dia umumkan Budi Madani iaitu subsidi sehingga Sias 99 sen kepada rakyat. Kepada rakyat yang layak. Tapi masalahnya subsidi ni dia bersyarat. Kena pergi kat portal dulu. Kena tengok IC. Lesen memandu pun kena pandai. Kalau tak match, memang mutok layak. Minyak pun dia ada had dalam 300 liter. Lepas tu untuk pendaftaran dia tu verifikasi. Semua tu makin masuk. Duk congok kadang-kadang tak boleh. Kena layar. Lepas tu pemandu e-hailing. Semua kena bayar penuh. Lepas tu nanti claim. Kira refund lah. Adil ke tak? Tengok sekarang anak muda dah berani bersuara. Ada hak rekod masalah dekat pam. Ada hak ambil gambar resip. Tunjuk masalah masa untuk dia orang nak beli minyak. Dan kongsi pengalaman mereka sebab tak boleh subsidi. Ni bukan teori, ni real. Satu soalan je mereka tanya, kalau betul ni subsidi, apa susah sangat? Kita anak muda ni nak subsidi yang telus dan mudah. Siapa kau rakyat? Bukan syarat hak menyusahkan orang. Ingat, Ain tak kecek kosong.